Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pengarah kita telah tiba. Cumanya dia ada sedikit briefing dan juga sedikit perbincangan di bilik PPD di tingkat atas dan selepas ini kita akan mulakan majlis kita. Dan sebelum itu, ada sedikit pengumuman dekat sini untuk kereta Azia Kelabu AKR 5325. Jika ada owner dekat sini, minta alihkan kenderaan sebab menghalang ada kereta nak keluar tadi. Kereta yang parking tu. Mengumumkan ketibaan yang berusaha Tuan Safwan bin Haji Rabai, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perak, dengan diiringi Div Kehormat masuk ke dalam Dewan Majlis. Para hadirin diminta untuk terus berdiri bagi nyanyian Lagu Negaraku, Lagu Negeri Perak, Darul Rizwan dan seterusnya. Bacaan ikrar Rukun Negara.
Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Rosan Nizam bin Muhammad Sa'i, penolong pegawai pentaksiran dan peperiksaan PPD Hulu Perak atas pimpinan lafaz ikrar rukun negara sebentar tadi. Mohon hadirin serta tetamu jemputan dipersilakan duduk. Hadirin hadirat warga Dewan yang dikasihi, demi memberkati acara dan agenda kita, marilah kita semua selaku insan kerdil, sifat dan upaya dengan sanubari yang bersih, minda yang jernih menghimpunkan segala harapan dan hasrat dengan baik-baik doa serta munajat. Oleh itu, majlis dengan ini mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Mahadi bin Isa, penolong pegawai sektor pembelajaran untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Allah, ya Malik, ya Kudus, pada hari yang mulia dan penuh istimewa ini, kami mengatur syukur kehadirat-Mu ya Allah di atas limpahan kurnia-Mu kerana telah mengizinkan kami untuk berada di dalam majlis bicara reformasi pendidikan bersama Pengarah Pendidikan Negeri Perak peringkat daerah Hulu Perak tahun 2025 pada petang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dengan kesempurnaan majlis ini kami sentiasa berada di bawah naungan-Mu ya Allah dan dapat mengeratkan lagi silaturahim di antara kami. Ya Allah, ya Munzilul Barakah, kami menyeru dan berdoa kepadamu ya Allah
agar Tuan yang berusaha pengarah pendidikan negeri Perak sentiasa berada dalam keberkatan dan rahmat-Mu sepanjang masa kekal sehingga ke akhirnya. Ya Allah, Ya Razzaq, kurniakanlah kepadanya dengan ganjaran pahala, lanjutkanlah usianya, berkatilah rezekinya, dan redailah segala usahanya. Mudah-mudahan segala usaha dan semangat beliau menjadi pendorong untuk kami meneruskan perjuangan memartabatkan bidang pendidikan di negeri ini. Ya Allah, Ya Alim, Engkau amat mengetahui akan niat dan tujuan kami merencanakan dan melaksanakan majlis ini. Sesungguhnya kami amat mengharapkan hidayah, bimbingan dan panduan darimu, Ya Allah. Jadikanlah majlis ini sebagai platform bagi mewujudkan kesatuan hati, fikiran dan tindakan untuk kami laksanakan setiap agenda yang telah ditetapkan demi kebaikan kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, Ya Fattah, bukakanlah pintu hati kami untuk menjadi manusia yang berguna, taat setia kepada negara, insan yang berjiwa wajar, sentiasa sanggup menghadapi cabaran dan dugaan, serta sentiasa bersedia menggalas tugasan yang diberikan. Ya Allah, Ya Rashid, terimalah khidmat bakti kami ini sebagai suatu ibadah. Eratkanlah kasih sayang di kalangan kami. Limpahkanlah cahaya petunjuk untuk kami. Tanamkanlah ke dalam jiwa kami sifat sabar dalam melaksanakan tugas. Anugerahkanlah sifat kesungguhan kepada kami. Dan permudahkanlah segala urusan kami agar kami melaksanakan tugas dengan baik, berkualiti serta produktif. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini sebagai suatu pertemuan yang dirahmati dan perpisahan kami pula selepas ini sebagai satu perpisahan yang diberkati dan dilindungi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Mahadi bin Haji Aisyah atas bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dilimpahi berkat. Minta daun diberi daun, daun selembut, bunga dahlia. Minta pantun diberi pantun, pantun menyambut tetamu mulia. Minta daun diberi daun, daun seharum bunga kemboja. Minta pantun diberi pantun, pantun di alun pembuka kata. Bismillahirrahmanirrahim. Selaut kasih seuntai rasa yang berusaha Encik Safwan bin Rabai, pengarah pendidikan negeri Perak, yang berusaha Encik Nasaruddin bin Zakaria, timbalan pegawai pendidikan daerah sektor pembelajaran merangkap menjalankan tugas pegawai pendidikan daerah, yang berusaha Puan Fazilah Wijaya binti Abdullah, timbalan sektor perancangan Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Perak, yang berusaha Encik Najib bin Yahya, timbalan pegawai pendidikan daerah sektor pengurusan sekolah, yang berusaha Cik Satariah binti Muhammad, yang dipertua Majlis Pengetua Sekolah Malaysia Cawangan Hulu Perak, yang berusaha Pengetua dan Guru Besar Daerah Hulu Perak, Barisan Pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Perak dan Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Perak, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hulu Perak terbilang, keep going, keep moving. Dan salam Malaysia Madani buat semua. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berhimpun pada petang yang indah lagi permai ini bagi majlis bicara reformasi pendidikan pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Terlebih dahulu, bagi pihak majlis, kami mengalu-alukan kehadiran yang berusaha Tuan Safwan bin Haji Rabai, pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perak, Dif-Dif Jemputan serta hadirin dan hadirat ke majlis ini.
Semoga dengan kesudian semua untuk berhimpun di dalam majlis ini akan dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita, insya-Allah. Hadirin dan hadirat sekalian, sudilah Tuan jalan berlapan di malam kelam. Sudilah Tuan beri ucapan, kata aluan, pemanis kalam. Tanpa membuang masa, majlis diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan yang berusaha Encik Nasaruddin bin Zakaria, Timbalan Sektor Pembelajaran menjalankan tugas Pegawai Pendidikan Daerah Hulu Perak untuk memberikan ucapan aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang berusaha sahabat saya Cik Faizul dengan Cik Amalina mengurusi majlis kita pada petang ini. Yang berusaha Encik Safwan bin Rabai, Pengarah Pendidikan Negeri Perak, yang sudi hadir bersama kita pada petang ini. Dan satu kebanggaan kepada Hulu Perak lah. First time pengarah datang selepas pengarah dilantik sebagai pengarah datang ke Hulu Perak. Dan menuju ke hari-hari terakhir ini masih lagi pengarah berkesempatan datang ke Hulu Perak. Terima kasih banyak Tuan. Saya tahu jadual Tuan penuh, padat dan sebagainya, tapi Tuan sanggup untuk datang dan menyantuni 3 buah sekolah sebentar tadi, iaitu SK Bukit Sapi, SK SMK Seri Budiman dan seterusnya ke SM Tusjak Malaysia, dan sempat juga menyantuni bekas mantan YDP PGBM Tuan Haji Bahar di rumah sebentar tadi. Terima kasih banyak Tuan, bukan saja datang untuk menyantuni sekolah tapi menyantuni sahabat-sahabat kami di daerah Hulu Perak. Seterusnya yang berusaha Puan Fazilah Wijaya binti Abdullah, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Perancangan. Yang berusaha Encik Najib bin Yahya, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Urusan Sekolah. Yang berusaha Encik Satariah binti Muhammad, yang dipertua Majlis Pengetua-Pengetua Sekolah Malaysia Cawangan Hulu Perak. Yang berusaha Encik Umar Rodi, Wakil PGBM Daerah Hulu Perak. Seterusnya yang berusaha Tuan-Tuan Pengetua Cemerlang, Tuan-Tuan Pengetua Guru Besar Daerah Hulu Perak. Barisan pegawai DPD yang saya kasihi, khususnya jabatan pegawai daripada Jabatan Pendidikan Puan Negeri Perak, Puan Anita ada bersama tadi. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin sekalian. Pertama sekali saya ingin menyampaikan salam terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kesibukan pada hari ini dengan bermulanya PSKPP negeri yang berjadual pada besok bermula, tapi tuan-tuan masih ada di sini. Saya tahu dalam dewan ini sebahagiannya terlibat dengan jadi pengurus dan sebagainya pada PSKP, tapi tuan-tuan setia bersama kita untuk bersama-sama bersama dengan pengarah untuk bicara reformasi arah pendidikan negeri Perak. Dan ini satu yang amat membanggakan, dan saya juga difahamkan pada hari ini ada juga majlis prasekolah di Ipoh, dan mana banyak berusaha yang agak berbelah bagi, tapi ada berusaha yang beritahu dia akan bersama tuan di sini, sebab saya kata pengarah ada di sini, tidak ada di sana, pengarah ada di sini. Jadi ramai yang berusaha untuk memilih untuk berada di daerah, di PPD daerah Hulu Perak. Kami seluruh warga pendidikan daerah Hulu Perak merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kesudian yang berbahagia Tuan meluangkan masa untuk mengadakan lawatan rasmi ke daerah kami. Kehadiran yang berbahagia amat bermakna dan menjadi sumber inspirasi buat kami semua. Lawatan ini membuktikan keprihatinan Tuan terhadap perkembangan pendidikan di daerah Hulu Perak. Yang berbahagia Tuan, pengarah dan hadirin sekalian, daerah Hulu Perak walaupun berhadapan dengan pelbagai cabaran, sentiasa komited untuk melonjakkan kecemerlangan pendidikan. Saya dengan bangganya ingin melaporkan bahawa beberapa inisiatif telah kami laksanakan bagi meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran
termasuklah menyertai pelbagai program ko-akademik, ko-kurikulum dan program-program pemantapan guru, semua subjek seperti program intervensi untuk program propulih, SPM dan STPM serta bengkel peningkatan profesional guru dan projek inovasi di sekolah-sekolah. Kami sedar bahawa masih banyak ruang untuk penambahbaikan. Kami juga berdepan dengan cabaran unik seperti isu capaian internet, logistik ke sekolah pendalaman dan juga memastikan semua pelajar mendapat akses pendidikan yang sama rata. Namun, kami yakin dengan sokongan padu daripada Jabatan Pendidikan Negeri, kami mampu mengatasi setiap cabaran ini. Yang berbahagia Tuan Pengarah, sempena lawatan ini, kami amat berharap agar Tuan dapat melihat sendiri potensi yang ada di daerah Hulu Perak. Misalnya sebentar tadi, Tuan telah berada di SK Bukit Sapi dan melihat bagaimana SK Bukit Sapi menguruskan pelajar-pelajar tercicir 3-4 tahun dan kembali semula ke alam persekolahan. Cuma kita tak sempat untuk membawa Tuan Pengarah ke SMK Tan Sri Abdul Aziz, yang mana adiknya di SK Bukit Sapi, abangnya berada, kakaknya berada di SMK Tan Sri Abdul Aziz. Inilah program Cik Badui Sekolah yang kita dah laksanakan hampir 2 tahun kebelakangan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, di sebalik setiap usaha yang dicurahkan, terdapat hasil yang membanggakan. Mari kita lihat impak nyata yang telah kita cipta. Di sini saya kongsikan beberapa pencapaian yang menjadi mercu tanda kepada kegemilangan pendidikan daerah Hulu Perak. Yang pertama, tuan-tuan, SMK RPS Skema, pertandingan Public Speaking Carnival Orang Asli Peringkat Kebangsaan. Kita telah berjaya menjadi johan peringkat kebangsaan Carnival Orang Asli, dan saya difahamkan ini adalah murid pelajar tingkatan 2 yang bernama Indra Putra binti Rosi. Inilah satu kekuatan kita. Berjaya. Ya tuan? Ya? Anak lelaki Rosli. Anak lelaki Rosi. Indra Putra, anak lelaki Rosi. Inilah antara kebanggaan kita. Yang keduanya, kita telah berjaya menjadi SK RPS Skema bergabung dengan SK Pasir Lama. Telah menjadi Johan Nasyid Terbuka Kafar, persembahan terbaik Kafar peringkat kebangsaan. Ini kejayaan kedua kita. Walaupun kita mengukir kejayaan dari kehebatan orang asli. Saya teringat semalam ketika dialog presentasi. Pengarah Dr. Azam menyebut kita tak boleh sentiasa bila akademik kita jatuh, kita menyebut tentang orang asli. Sedangkan hari ini saya menyebut tentang kejayaan orang asli kita dalam kejayaan ko-kurikulum dan sebagainya. Kadang-kadang mereka inilah sos kita yang paling yang membanggakan di arah Hulu Perak. Saya teringat Tuan Paku Razi beritahu saya, Hulu Perak dapat banyak duit sebab ada orang asli. Dan itulah kenyataan kita, sebab kita banyak peruntukan-peruntukan yang diberi ini untuk membantu pelajar-pelajar orang asli. Dan alhamdulillah tuan, kita berjaya untuk melaksanakan program-program orang asli dan membawa kejayaan. Dan juga di kejohanan kriket MSSM bawah 12, sekolah SK RPS Skema berjaya mendapat tempat keempat dan kebangsaan. Ada pelajarnya pergi ke kebangsaan, iaitu satu orang guru dan satu orang pelajar. Begitu juga dalam Johan Public Speaking, dan kemudian seterusnya kepada SK Sri Adhika Raja. Tak pernah dalam sejarah Malaysia, saya rasa, satu sekolah menghantar kontingen seramai 80 orang peserta. Dan kita hantar seramai 80 peserta, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan berapa kos yang terpaksa kita tanggung oleh SK Adhika Raja. Semata-mata untuk menaikkan nama daerah. Untuk memberikan daerah Hulu Perak satu nama di peringkat persada negara kebangsaan. Dan akhirnya, Sekolah Adhika Raja ini telah berjaya untuk memenangi band competition and Netcom, Malaysia World Band Competition, MWBC, iaitu Johan Keseluruhan Sekolah Rendah, Johan Keseluruhan Antarabangsa, Marching Field Show, Johan Division 1, tuan-tuan, naik Johan Keseluruhan Sekolah Rendah, naik Johan Keseluruhan Antarabangsa, dan Colour Guard Terbaik Division 1, dan Colour Guard Assemble Saguhati, dan Drumline and Battle tempat kedua Division 1, uniform terbaik. Dan inilah yang menggambarkan kepada kita
bahawa daerah Hulu Perak bukan kaleng-kaleng lah. Saya rasa tak ada daerah disanggup menghantar kontijen seramai 80 orang. Kalau tuan-tuan bayang satu perbelanjaan RM100, berapa ribu kita habiskan semata-mata untuk mengecapi sebuah kejayaan. Kepada Guru Besar SK Adhikar Raja, wakil saya rasa hari ini, minta bangun untuk kita. Inilah orang yang terlibat, yang bersama-sama menaikkan nama daerah Hulu Perak. Encik Bawani, saya ucap itulah. Tahun ni kita dapat bantu dengan bas ya ke Kuala Lumpur gitu. Alhamdulillah lah. Tapi untuk ke Alostar kita tak dapat bantu. Tapi kita cubalah tahun depan tetap sekolah adik kerja teruskanlah. Satu kejayaan yang agak menarik. Seterusnya di peringkat SMK Grade, kita ada SMK Grade yang memenangi Gold Award Third International and Invention Competition 2025 Anjuran Malaysia Innovation Event on and Creativity Mika. Gold Award ketiga kejayaannya. Inilah kejayaan SMK Grade. Seterusnya juga dalam acara Majlis Sukan-Sukan Malaysia, walaupun kita tak ada, jarang-jarang atlet-atlet kita dapat bertanding ke kejohanan berprestij di peringkat MSSM yang berlangsung di Perlis baru-baru ini. Tetapi ada juga pelajar yang lahir dari daerah Hulu Perak ini yang membawa nama negeri Perak bertanding di peringkat acara lompat tinggi. Hampir-hampir mendapat podium tuan-tuan, tapi tersasar sedikit, kita berada di tempat kelima sebenarnya. Tapi ini satu kejayaan yang paling kita banggakan, kerana acara lompat tinggi ni dia memerlukan skill, ketinggian dan sebagainya. Dan kita ada ciri-ciri itu. Dan kemungkinan ciri-ciri ini kita akan garap lagi sebab pelajar ini masih lagi di tingkatan 4, tuan-tuan. Kita ada setahun lagi ada peluang. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan pengarah dan hadirin sekalian, sesungguhnya kami warga PPD Hulu Perak amat menitik beratkan pencapaian kurikulum untuk kelestarian murid daerah ini. Saya teringat lagi Tuan Haji Zahari, arwah Tuan Haji Zahari. Dia beritahu saya, dia kata, Nasar, kalau budak ni, kita ni tak kuat sukan, pelajaran kita pun tak bagus. Dia mesti sukan kuat. Mau pelajaran kita kuat. Ini ayat Tuan Haji Zahari pada saya tu. Jadi saya nak melaporkanlah beberapa pencapaian kita dalam pendidikan kurikulum. Hasrat mencapai wanted high, tuan. Dalam peperhatian SPM sememangnya menjadi keutamaan bagi warga pendidik daerah Hulu Perak. InsyaAllah, hasrat dan impian puan bagi mencapai wanted high akan kami genggam hingga jaya mencapai LMS 97.33 dengan GPN Grade Purata Negeri 4.38 untuk SPM 2025. Oleh yang demikian, di sini saya kongsikan keputusan PPSA SPM 2025, peratus layak mendapat sijil bagi peperiksaan pertengahan sesi akademik 2025. Tahniah pada tuan-tuan pengetua kerana kita berada di 70.78. Lagi 20%, 24% untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Terima kasih jugalah kepada tuan-tuan guru besar, tuan-tuan puan-puan guru besar yang membawa pelajar ini daripada sekolah rendah hingga ke sekolah menengah untuk kita tuai hasilnya dalam tempoh hampir 11 tahun baru nampak hasilnya. Dan untuk makluman tuan-tuan, daripada 70.78 kita melonjak 11.3% dalam peperiksaan percubaan, menjadikan kita berada di 81.91% dalam PPC yang baru bulan Ogos baru-baru ini. Kita dah mencapai 81.91. Maka kita hanya ada lagi lebih kurang 14 hingga 15% untuk kita mencapai layak sijil daerah Hulu Perak itu 95. Dan saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan, dan saya rasa tuan pengarah pun bersama kita tadi di SMC melihat bagaimana guru-guru kita sedang bekerja keras untuk memastikan wanted high kita pencapaian 95% itu kita capai. Kerana kebangsaannya 94 tuan, kita 95 kita dah capai. Dengan peningkatan ini dan usaha berterusan warga pendidik daerah Hulu Perak, saya percaya dan yakin impian untuk merealisasikan wanted high akan tercapai.
Kami berjanji akan terus berusaha gigih dan bekerjasama erat dengan Jabatan Pendidikan Negeri Perak untuk merealisasikan visi pendidikan negeri Perak yang gemilang. Kami sentiasa terbuka untuk menerima bimbingan, pandangan dan nasihat daripada Yang Berbahagia Pengarah bagi memastikan hala tuju pendidikan di daerah ini berada di landasan yang betul. Sebagai penutup, sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tuan dan semua yang hadir pada hari ini atas kehadiran yang bermakna ini. Semoga lawatan ini menjadi titik permulaan kepada lebih banyak kolaborasi dan kejayaan bersama kita bersama di daerah Perak. Kepada Tuan Pengarah saya ucapkan ribuan terima kasih dan nak sebut selamat bersara ni Tuan ada 13 hari lagi. Jadi kadang-kadang rasa tak lepas nak sebut. Sebab saya kenal Tuan ni. Saya mula-mula melaporkan diri selepas saya habis tamat UPSI tu Tuan, saya lapor diri di Malay College. Dan Tuan ni adalah antara orang yang menyantuni saya di Malay College. Saya ingat lagi, ketika itu Tuan berada di Malay College, dia menyantuni saya. Dan Tuan juga antara orang yang mencadangkan kepada Tuan Tan Sri Amli Mudin untuk mengekalkan saya di Malay College masa itu. Tapi saya kata kat Tuan, tak boleh Tuan, saya dah ada keluarga dan saya perlu balik ke daerah Perak. Jadi Tuan kata tak apalah, okeylah, pergilah Hulu Perak, dia kata kan. Inilah susuk tubuh yang banyak membantu saya dan hubungan itu berkekalan sampai hari ini. Sebab itu saya amat menghormati Tuan lah selaku seorang ketua yang baik. Dan Tuan tanya saya tadi waktu makan, dalam setahun lebih ni ada apa tentang dia, tentang Tuan. Saya kata, bagi saya lah, Tuan mungkinlah antara pengarah yang terbaik yang saya pernah jumpa lah. Sepanjang saya melewati proses. Amat prihatin dan mudah berbincang. Kalau pergi mana-mana tu, akan berjumpa dengan Tuan. Cerita kat Tuan sikit, okey, Tuan kata okey, kita faham. Dan saya rasa Hulu Perak, mungkin negeri Perak lah, kehilangan seorang tokoh yang disegani lah. Dan saya rasa kalau dalam bajet ni diumumkan usia pasangan 65, yalah, tapi harap-harap lah kan, diumumkan dan batalkan. Tapi bajet pun selepas Tuan bersara kan. Kalau awal dibaca bajet tu mungkin Tuan sempatlah untuk Tuan sampai ke 65. Sebab bukan senang tuan-tuan untuk mencari seorang pengarah yang berjiwa, menyantuni. Kalau tuan-tuan dengar ucapan Tuan, tak pernah lagi beliau menyebut perkara-perkara yang yalah yang negatif dan sebagainya. Sentiasa positif. Dan saya amat terharu lah. Sehingga ke detik-detik akhir, Tuan masih bercakap tentang wanted high, tentang kejayaan, tentang kebahagiaan murid, kesetiaan, masih lagi menasihati. Bukan mudah Tuan untuk melalui satu proses pendidikan yang lama. Tuan sampai 39 tahun Tuan? 38 tahun. Satu tempoh yang amat lama untuk konsisten dan terus kekal kuat dalam pendidikan. Dan ramai pengetua-pengetua ni yang saya rasa 56 pun dah nak minta bersara dan sebagainya. Jadi hari ini kita dengar Tuan Pengarah, moga dapat ambil semangat dan roh jiwa perjuangan Tuan Pengarah untuk kita sama-sama sampai ke 60. Kalau boleh sampai ke 65, Cik Sata sampailah ke 65. Sambung lagi lah. Jadi sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Nasaruddin bin Zakaria atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Terbang di awan burung jentayu di atas papan batang selasih. Tampillah Tuan kami merayu bersama ucapan pengikat kasih. Hadirin hadirat warga Dewan yang dimuliakan, majlis gemilang petang ini diteruskan dengan menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Tuan Safwan bin Haji Rabai, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perak untuk menyampaikan ucapan. Dengan penuh tunduk kasihnya dipersilakan. Terima kasih Saudara Faizal dan Puan Kecil. Cik Amalina, pengacara majlis kita pada petang ini. Terima kasih juga kepada Encik Muhammad Rossan Nizam yang telah membacakan ikrar. Semoga ikrar itu yang kita sematkan di dalam hati dan sanubari kita. Semoga ikrar itu menjadi pedoman dan petunjuk kita dalam melaksanakan tugas.
Terima kasih juga kepada Ustaz Tuan Haji Muhammad Mahdi yang telah membacakan doa. Dan doa itu kita aminkan bersama. Semoga majlis kita ini sentiasa dalam rahmat. Terima kasih kepada Cik Nasruddin yang telah menyampaikan ucapan dan memberikan pelaporan yang menggambarkan entiti pendidikan di Hulu Perak ini duduk sama tinggi, duduk sama rendah dengan rakan-rakan kita yang lain di negeri Perak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani, salam Perak Sejahtera 2030, salam Jabatan Pendidikan Negeri Perak Widilipo. Yang berusaha Encik Nasruddin bin Zakaria, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Pembelajaran, merangkap menjalankan tugas Pegawai Pendidikan Daerah. Yang berusaha Puan Fazilah Wijaya binti Abdullah, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Perancangan. Yang berusaha Encik Najib bin Yahya, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Pusat Sekolah. Yang berusaha Encik Satariah binti Muhammad, yang di-Pertua Majlis Pengetua Sekolah Menengah Cawangan Negeri Perak. Yang berusaha Wakil dari Persatuan Guru Besar Cawangan Negeri Perak. Barisan Tuan-Tuan Pengetua, Barisan Guru Besar, Pegawai di Pejabat Pendidikan Daerah, tuan-tuan dan puan warga Dewan yang saya hormati dan saya kasih sekian. Pertama sekali, marilah bersama kita memanjatkan kesyukuran Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah izinnya kita dapat bersama-sama dalam satu majlis reformasi pendidikan, pengarah pendidikan Negeri Perak bagi tahun 2025. Ini merupakan daerah yang ke-8 yang saya hadiri untuk menyantuni warga pendidikan bagi menyatakan rasa penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga. Maklumlah setelah setahun lebih sikit saya melaksanakan tugas sebagai pengarah dan sebetul apabila dilantik saja menjadi pengarah, minggu yang hari berikutnya saya terus datang ke PPD Hulu Perak untuk berjumpa dengan seluruh warga pendidikan di negeri Perak, terutama dengan kalangan pengetua dan guru besar, untuk menyatakan what's the vision yang ingin saya bawa dalam konteks pendidikan negeri Perak. Alhamdulillah, dah setahun tuan-tuan dan puan saya bersama dengan tuan-tuan dan puan. Kini tiba masanya saya untuk menyatakan hi bye-bye, tetapi dengan penuh iltizam untuk tuan-tuan dan puan passing the baton untuk melaksanakan tugas yang seterusnya. Kerana tuan-tuan dan puan kita berada dalam era reformasi yang menuntut kepada kita untuk melaksanakan tugas dan peranan yang dikehendaki oleh stakeholders kita. Siapa? Pemegang taruh kita. Jadi tuan-tuan dan puan, di Hulu Perak ini saya berpeluang bila dah daerah yang ke-8 tu tukan 200,000 tu semakin susun. Yang ini minta, ada dari sekolah-sekolah yang tak termasuk dalam jadual pun minta masuk. Jadi tuan-tuan dan puan mungkin dah kurang, saya tak tahulah berapa portion yang ada untuk Hulu Perak ni. Tapi saya cuba yang terbaik jika ada peluang dan ruang, saya akan bantu daerah Perak ini untuk memastikan bahawa daerah Hulu Perak ini juga dapat bersama-sama dalam menjayakan agenda pendidikan. Jadi bila saya berada di Hulu Perak ini, pertama sekali saya pergi ke SK Bukit Sapi. Jadi saya bayangkan Tuan Saiful merupakan guru besar yang sangat
Ciri-ciri, 5 ciri yang selalu saya cakap, yang saya tekan tu ada kepada beliau. Jadi saya membayangkan bahawa semua guru besar di negeri Perak seperti beliau. Mana tak payah pergi semua. Kenapa? Di situ beliau ada program disebut sebagai CBS, Cip Badui Sekolah, di mana murid-murid orang asli ini daripada tahun 1 sehingga tahun 6 ditempatkan satu kelas untuk selesaikan isu-isu yang berkaitan literasi dan informasi. Kerana tuan-tuan dan puan, itu literasi dan informasi ini merupakan duri dalam daging dalam kita untuk mencapai kecemerlangan khusus kepada wanted high tersebut. Di situ juga bukan sahaja elemen yang berkaitan dengan ada di bilik darjah, tapi elemen untuk memastikan bahawa kelangsungan, memastikan bahawa ada elemen inisiatif, entrepreneurship, menggambarkan relevansi, menggambarkan inspirasi dan sekolah magnet itu. Yang 5 perkara yang saya tekankan. Bagaimana kita sebagai pemimpin untuk mengupayakan. Di mana kita mesti ada inisiatif. Sekolah tu inisiatif dia ada burung puyuh. Ya, menyambut hasrat yang diberikan oleh Kebahaduli Tuanku dari segi keterjaminan makanan. Kita jaga, kita tanam, kita ternak, lebih kita jual. Begitu juga dengan ikan. Selain daripada peruntukan madani, pembinaan astaka dan sudut membaca itu dilaksanakan dengan baik, dan ciri-ciri inisiatif, entrepreneurship, relevansi, inspirasi dan magnet itu berlaku kepada ketua-ketua jabatan khususnya dari sekolah rendah di Perak. Tahniah dan terima kasih diucapkan kepada Tuan Saiful mewakili kepada guru besar seluruhnya di negeri. Kemudian tuan-tuan dan puan, saya berkesempatan untuk pergi ke SMK Seri Budiman, di mana saya bertemu dengan pelajar-pelajar tingkatan 6. Pelajar tingkatan 6 ini kita tanam, kita bajai supaya memaklumkan bahawa tiada bezanya pelajar meteorologi dengan pelajar tingkatan 6. Saya juga adalah produk pelajar tingkatan 6. Kita cuma pelajar meteorologi ini dari segi masa dia lebih cepat berbanding dengan pelajar tingkatan 6. Tetapi hasratnya sama untuk menjadikan mereka tiket untuk mereka masuk ke universiti dan sebagainya. Jadi kepada Tuan Haji Rashid, ya, tahniah, terima kasih atas usaha yang telah dibuat dan mohon untuk kita menyelami denyut nadi dan degup jantung murid-murid. Seterusnya saya ke SMK Sultan Idris. Sultan Idris ni saya bayangkan, SMK Sultan Idris saya bayangkan orang Gerik sekolah yang paling dominan lah. Kalau SMK, kalau di Gerik, SMK Sultan Idris. Kalau di Lenggong, Datuk Ahmad. Kalau di Kuala, SMK Puput. Kalau di Ipoh, SMK Anderson. Kalau di Tapah, SMK Buyong Adik. Ini sekolah-sekolah yang sudah menjadi ikon. Dan kalau ada cacat celah dan kekurangan, maka adalah menjadi tanggungjawab bersama untuk pastikan bahawa sekolah ini akan terus relevan. Masuk relevan tuan-tuan puan, senang je kalau kita nak gunakan dalam konteks kita. Kalau dalam seminggu, tuan-tuan sebagai guru besar pengetua, tak ada orang call. Anak buah tak call. Tak ada maklumat daripada orang. Termasuklah saya kalau pengarah. Kalau pengarah tu tak sibuk dengan menerima panggilan telefon, maknanya kita tu dah tak relevan. Tuan-tuan dan perempuan tu tak relevan. Itu masuk relevan. Kita ni masuk relevan ni diguna pakai, ya, sibuk, ya, sampai kita pun tak rasa
Ini sibuk sangat ni. Maknanya tuan-tuan dan puan adalah relevan dalam konteks pendidikan. Tuan-tuan dan puan, warga Dewan yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Kita di negeri Perak ini, di Malaysia, kita ada, negeri Perak ini kita ada stakeholders. Kita kena faham. Kita sebagai warga pendidik, kita ada stakeholders. Siapa stakeholders kita? Dan kita kena tahu bahawa kita mesti faham tentang konteks stakeholders ini. Iaitu melaksanakan tugas dan peranan kita sebagai penjawat awam untuk pastikan bahawa kita sudah memahami, melaksanakan, menghayati stakeholders punya peranan. Pertama, stakeholders kita yang pertama ialah Tuan Duli Tuanku Sultan Perak. Sultan Perak menekankan tentang kelestarian alam. Bagaimana kita nak pastikan bahawa kelestarian alam ini diteruskan. Antara perkara yang penting yang menjadi titah tuanku ialah untuk memastikan no plastik sekali guna. Tidak ada penggunaan plastik sekali guna. Kita di sekolah banyak. Tapi ada di sekolah-sekolah yang sudah menyahut titah tuanku ini. Kerana tuan-tuan dan puan, plastik ini dari segi lestarinya tak bagus sebab dia lambat untuk disuraikan apabila dia di dalam tanah dan sebagainya. Jadi, apatah lagi kalau dibuang di sungai. Jadi, elemen ini diberikan penekanan dalam pelaksanaan tiadakan plastik saya guna. Saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan untuk menyahut titah tuanku untuk tuan-tuan laksanakan di premis tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan, antara perkara yang penting dalam konteks stakeholders ini, utama kepada tuanku kita, ialah dari segi keterjaminan makanan. Tadi saya cakap tentang penternakan puyuh, tanam ternak ikan. Ada yang sekolah kuak ulu ke kuak luar yang tanam cabai. Yang ini antara perkara yang menjadi keterjaminan makanan untuk pastikan bahawa murid-murid disedarkan ataupun dididik untuk proses ini. Yang ketiga yang ditekankan oleh kepada tuanku ialah dari segi budaya dan adat resam. Di mana dalam hidup kepelbagaian ini orang Melayu ditekankan dengan silat. Silat tu ada disiplin dia. Ya, untuk memastikan bahawa kelangsungan kepada masyarakat Melayu. Kemudian tuan-tuan dan puan, kita ada kalau orang Cina tarian naga atau gendang 24 Muslim. Kalau orang India silam bab sebagai penyatuan kepada perhubungan kaum. Okey, itu stakeholders yang pertama. Stakeholders yang kedua, tuan-tuan dan puan, kita ada kerajaan negeri yang sentiasa membantu kita. Untuk buku tuition Cikgu Syarani, kita peruntukkan 1 juta. Itu belum lagi tuition Cikgu Berani, bantuan makanan kepada murid-murid yang akan mengambil peperiksaan. Biasanya dalam baru-baru ini, tahun sudah 2024, untuk Perak ialah 3.3 juta. Tambah lagi 1.1 juta ini untuk buku. Jadi itu belum lagi bantuan yang diterima khususnya kepada Hulu Perak ni. Tadi Cik Nasaruddin dah cakap tentang orang asli. Maka banyak bantuan diberikan kepada apatah lagi di sini stakeholdersnya ialah orang nombor 1 di negeri Perak. Menteri Besar. Menteri Besar ini merupakan stakeholders dan dia ada juga peranan untuk meminta daripada kita akan kejayaan dan prestasi masing-masing. Jadi elemen stakeholders ini merupakan satu perkara yang harus kita jayakan, di mana dalam Perak Sejahtera 2030 menekankan tentang sejahtera politik, sejahtera ekonomi
dan sejahtera uh, politik, ya, secara politik, secara ekonomi dan sejahtera sosial. Kita diberikan peranan untuk sejahtera sosial, di mana kita menekankan tentang kejayaan ataupun prestasi masing-masing. Jadi itu sebab kita letak visi dan misi kita untuk mencapai wanted high. Di mana wanted high ini kita nak capai untuk negeri Perak ini, kalau dari segi kurikulumnya ialah grade purata 4.3. Kalau layak mengasilnya 97%. Tak ramai yang gagal. Iaitu lebih kurang 700 orang je seluruh negeri Perak. Tapi kita tahu bahawa cabarannya kita ialah antaranya ialah isu bahasa. Di mana ramai di kalangan murid-murid kita yang tingkatan 5 walaupun sudah mempunyai boleh membaca, tapi pemahaman mereka tidak boleh membaca dalam konteks of knowledge. Dia tak memahami konteks. Sama juga dengan murid orang asli. Murid orang asli kita boleh baca, tapi dia tidak memahami content of knowledge. Yang ini yang disebut sebagai bagaimana kita nak garap murid-murid kita bercepatkan. Kalau sekolah rendah memberikan peranan dia untuk pastikan bahawa selesai perkembangan murid dalam falsafah pendidikan yang Jerry itu, maknanya kita sudah awal ya membawa murid-murid kita itu untuk diperkembangkan potensi. Jadi saya mohon kepada tuan-tuan dan puan untuk pastikan bahawa elemen Perak Wanted High ini dapat dijayakan. Kita tahu bahawa untuk capainya bukan mudah. Kita letakkan Perak 2030 itu sebagai sasaran terakhir untuk kita pastikan Wanted High itu dapat kita jayakan. Tuan-tuan dan puan, selain daripada hasrat yang ditekankan oleh oleh Kebah Duli Tuanku, Menteri Besar, tuan-tuan dan puan, kita juga ada perkara yang penting yang perlu kita jayakan yang menjadi agenda remuasi hari ini. Sama ada tuan-tuan sedar ataupun tidak sedar, antara perkara yang penting dalam menjaya agenda reformasi kita pada kali ini, senang je nak ingat, 6 pemerkasaan, task force, 7 nadi teras keunggulan dan 8 yang bersifat non-negotiable. Jadi 6, 7, 8 yang tuan-tuan adalah dasar yang perlu kita laksanakan, dan agenda ini mesti berlaku dalam tempoh sekarang, hari ini, masa kini dan masa akan datang. Kalau tuan-tuan dan puan tidak mengambil peranan di sekolah untuk memberikan persiapan kepada NAM ni dah mula pada tahun 2024. Apa dia? Intervensi kurikulum, STEM, pendidikan digital, TVET, MBM, MBI dan prasekolah. Ini berlaku sejak tahun 2024. Dan dia akan berterusan dan banyak bajet diturunkan. Dan kita pun dalam dialog prestasi nasional yang baru ni, kita bincang banyak perkara tentang STEM. Ya, jadi STEM ni merupakan agenda negara. Semaikanlah perkara yang berkaitan dengan intervensi kurikulum, berkaitan dengan STEM ini ditekankan di sekolah, tuan-tuan dan puan. Kita ada 7 nadi kelas mengulas, kita mengulas, dan kita ada 8 keutamaan yang bersifat non-negotiable. Tuan-tuan dan puan, pada hari ini juga tuan-tuan dan puan, saya juga dapat berpeluang ya jumpa dengan rakan perjuangan saya, Ustaz Ibrahim. Ya, Ustaz Ibrahim ni dulu di PPD. Dia jadi sekarang ni penolong kanan HEM di SK Kampung Lalang. Itu merupakan sahabat saya masa saya di asrama Izzuddin Shah dulu. Kami satu asrama, satu bilik. Jadi kita tahulah ya hati budi masing-masing. Jadi kita dapatlah peluang berjumpa dengan rakan baik saya. Di situ juga saya juga dapat berjumpa dengan kawan saya ya semasa di maktab perguruan. Saya tuan-tuan dan puan bukan terus jadi guru istiswazah. Saya merupakan guru bukan istiswazah. Mula dari guru maktab, keluar maktab, sambung belajar buat degree,
lepas buat degree masuk jadi guru degree, ya, degree kemudian sambung buat master, kemudian seterusnya, ya, menjawat jawatan sehinggalah kepada jawatan pengarah. Saya tak mimpi pun tuan-tuan jadi pengarah. Saya ingat jadi pengetua je kehidupan saya lah. Tapi akhirnya itulah ketentuan ilahi, tuan-tuan dan puan. Kita ni tuan-puan, jangan peduli tentang jawatan. Kita peduli tentang murid yang ada di hadapan kita. Jadi, buat kerja sesungguh, imbuhan dan sebagainya, dia akan datang kemudian. InsyaAllah. Buat kerja dengan ikhlas, InsyaAllah ianya akan menjadi dari pahala kepada kita dalam kita melaksanakan. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati dan saya sekalian, ada 18, ya, baru-baru ini kita dapat berpeluang untuk bertemu dengan ketua pengarah pendidikan yang baru, iaitu Dr. Azam. Jadi Dr. Azam ini ada menyatakan 18 perkara yang perlu kita ambil perhatian. Perkara yang saya tak mau sebut semua perkara-perkara tersebut, tetapi saya nak tekankan kepada tuan-tuan dan puan, iaitu yang berkaitan dengan melindungi masa instruction. Kita tak benarkan, tuan-tuan dan puan, sekarang ni majlis persaraan buat waktu pagi. Jadi tuan-tuan dan puan nak buat, tuan-tuan buat selepas jam 12:30. Kalau tuan-tuan buat pagi, kita sampai tuan-tuan dan puan. Jadi jangan buat. Walaupun tuan-tuan berada di SMK mana tu? Kemar, ya. Walaupun kita ada Kemar. Walaupun berada di Kemar. Ya, walaupun berada di Banun. Buat majlis persaraan, kita dapat tahu tuan-tuan, kita saman tuan-tuan. Tapi ini bukan dalam bahasa yang ni, maknanya tuan-tuan, apa yang penting dalam melindungi masa sahaja, kita tak nak bahawa kita dipalitkan bahawa, contohnya kan, ibu bapa akan tanya, hari ni belajar apa anak-anak? Tak ada apa, satu kelas je, itu pun PJ, cikgu bagi bola suruh kita main. Jadi hari itu, tak ada sesi yang berbentuk pengajaran yang kita laksanakan daripada peringkat. Padahal tuan-tuan kita dibayar gaji untuk pastikan bahawa instructional itu berlaku dalam konteks sekolah. Tuan-tuan dan puan, kita sebagai pemimpin instructional, tuan-tuan dan puan pegang model Hellinger tu. Model Hellinger ni ada 3, tuan-tuan puan. Dia ada 11 elemen di dalamnya, dia ada 3 main point pertama yang meletakkan visi dan misi matlamat kepada universiti. Yang kedua, tuan-tuan puan, memastikan program-program instructional berlaku di sekolah. Apa dia? Program seperti penjadualan kelas, pelaksanaan pentaksiran peperiksaan, program-program akademik. Dan yang ketiga, memastikan bahawa persiaran pembelajaran yang kondusif dan selamat. Yang ini termasuklah pelaksanaan pengiktirafan, pengukuhan dan sebagainya. Ini antara yang terkandung dalam modul ini. Saya beri itu tuan-tuan, untuk melindungi masa instructional ni, ada juga komen waktu perhimpunan. Waktu perhimpunan ni kita masukkan dalam jadual. Ya, kita masukkan dalam jadual dan selalu apa yang berlaku? Guru-guru kalau kita buat perhimpunan hari Isnin. Guru-guru waktu kedua banyak yang terlepas. Iaitu masa itu digunakan untuk menyambung perhimpunan tersebut. Jadi tuan-tuan manfaatkan. Dalam 40 minit perhimpunan itu manfaatkan ianya dengan penuh wibawa untuk pastikan ianya tidak mengganggu kepada ekosistem menara masa instruction. Dan Kementerian Pendidikan sangat concern, sangat memberi perhatian kepada menara masa instruction. Jadi tuan-tuan dan puan, pastikan bahawa MMI ini berlaku dan jika macam tadi Cik Nasar sebut tentang guru-guru kita terlibat dengan PSKPP dan sebagainya, tuan-tuan dan puan, gunakan kebijaksanaan tuan-tuan dan puan, wisdom tuan-tuan dan puan untuk pastikan bahawa pelaksanaan di sekolah dari segi penggunaan masa untuk instruction ini sentiasa diberikan penekanan. Dan tuan-tuan dan puan, lakukanlah.
lakukanlah. Walk around your school. Saya mohon tuan-tuan. Jangan masuk aja sekolah, terus masuk bilik, tak keluar-keluar dah. Dan tuan-tuan ikut juga, jangan guna masa tuan-tuan yang staggered. Apa maksud staggered? 8.30, datang keluar buat waste. Orang dah tahu dah. Ni cikgu besar, SK apa, Kemar ni, 8.30 dah mesti keluar. Dia mesti keluar je rounding. Mana cikgu dah tahu dah. Cikgu dah bersedia. Tuan-tuan, kita mesti 80% percaya pada orang kita. Tapi 20% tinggalkan sedikit ketidakpercayaan untuk menunjukkan bahawa tuan-tuan memberikan perhatian kepada sekolah. Jadi elemen walk around school ni laksanakan di peringkat tuan-tuan. Selain perkara yang menjadi 18 perkara ni tuan-tuan, untuk pastikan bahawa mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Kementerian Pendidikan. Isu Zara, ya, Khairina, ya, menjadikan seolah-olah Kementerian Pendidikan ini tidak berjaya dalam melaksanakan in loco parentis ataupun melindungi kanak-kanak di sekolah. Sebenarnya tidak, tuan-tuan. Kita ada benda yang kita boleh cerita, ada benda yang kita tak boleh cerita dalam konteks pendidikan. Tapi kesan daripada dua perkara ini, tuan-tuan, saya mohon sangat tuan-tuan untuk jaga. Perkara yang pertama, tuan-tuan, perkara yang melibatkan buli. Buli ini adalah kesejahteraan. Bila kita sebut je buli dah dipaparkan dalam media massa dan sebagainya, ia menjadi banyak pula berlaku. Mungkin sebelum ni orang tak report ke, tak ambil berat ke, dia gone with the wind ke. Tapi buli ini tidak boleh diterima dalam masyarakat. Buli antara murid dengan murid. Buli di antara murid senior dengan murid junior. Dan ada juga guru yang kata dia pun kena buli dengan guru senior. Saya dulu tuan-tuan dan puan, mula-mula mengajar terus jadi ketua panitia, tuan-tuan dan puan. Ketua panitia sin lukis, pegang duit ribu-ribu untuk digunakan untuk pembelian barangan PCG dan sebagainya. Kita gaji kecil, tuan-tuan dan puan, banding dengan orang degree. Degree masa itu gaji 1,600. Saya gaji masa itu 535. 535 tuan-puan, gaji mula jadi guru. Pada ketika itu, saya ingat kalau 535, sekarang ni rasa seminggu pertama aja, 3 minggu lagi mulalah cari mak bapak untuk bantu kita. Kalau ada mak bapak, kalau tak ada mak bapak, minta tolong girlfriend lah untuk jadi bankers untuk bantu kita. Itulah kalau masa ketika itu. Jadi tuan-tuan dan puan, buli ini kalau sekolah yang ada asrama, tuan-tuan dan puan ambil perhatian. Jangan pastikan bahawa elemen buli ini sentiasa di bibir tuan-tuan dan puan. Kalau ada perkara yang berlaku yang betul-betul, jangan simpan bawah kapet. Terus ambil tindakan. Ya, selesaikan dulu laksanakan tindakan yang bersesuaian mengikut garis panduan yang ditetapkan. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, selain daripada buli ini, sekarang ini tuan-tuan dan puan, apatah lagi dengan media sosial, tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan makin banyak mengebak dan sebagainya. Jadi ini saya mohon tuan-tuan dan puan, mohon kalau ada bibit-bibit perkara yang gangguan seksual ini bukan semesti lelaki dan perempuan. Mungkin lelaki dan lelaki, perempuan dan perempuan, antara macam-macam lah. Ya, dalam gangguan seksual tu dia ada bawah lagi amang seksual. Dan amang seksual ada macam-macam lah jenis yang. Jadi tuan-tuan puan, jika ada berlaku, ada signal di sekolah, tuan-tuan puan cepat huraikan, leraikan untuk pastikan bahawa ini tidak
menjadi duri dalam daging atau merebak di peringkat tuan-tuan. Selain daripada itu tuan-tuan puan, beban tugas guru tuan-tuan puan dia masih lagi berlaku. Isu beg berat tuan-tuan puan. Kita masih lagi memberikan penekanan kepada penjadualan waktu, jumlah mata pelajaran. Jadi tuan-tuan puan jangan tidak mengambil kira tentang aspek itu. Termasuklah dari segi buku kerja. Buku kerja matematik. 4 buku kerja matematik. Bahasa Inggeris, vocabulary-nya, ininya, itunya, 3 buku. Jadi tak ada bermakna lah dari segi beg ringan ni. Di mana masih lagi banyak beg barang-barang yang dilaksanakan ini akibat daripada bukan sahaja jadual waktu, tetapi buku-buku latihan yang digunakan. Jadi tuan-tuan dan puan, selain daripada itu saya juga mohon kepada tuan-tuan memberikan penekanan kepada etika profesional kita, tengok kepada guru-guru kita, ya, bukan saja daripada ni pakaian pun, ya, pakaian mencerminkan imej guru, pakai name tag, ya, pakai pakaian yang bersesuaian. Kalau yang influencer ataupun orang-orang yang bermedia sosial ni bersesuaian dengan imej guru. Kadang-kadang tuan-tuan puan, tambah kalau guru lama, pergi sekolah pakai selipar. Ada juga tak boleh nak bezakan di antara guru dengan KBK. Ini KBK ke ini guru? Ya, jadi tuan-tuan puan beri perhatian. Tapi tuan-tuan puan kena mulalah dengan tuan-tuan puan sebagai pemimpin. Nampak pakaiannya kemas, sesut rapinya. Kalau lelaki bermisai tak adalah nampak minum air susu melekat sampai ke ni, ya. Kemudian wangi. Ini lalu, ya Allah, aku besar busuk, hau baunya, ya. Ini umur kita cakap, ya. Kenapa tak suka cikgu tu? Busuk cikgu. Ya, ini antara perkara-perkara yang berlaku sekarang yang kita harus memberikan perhatian. Jangan lupa tuan-tuan, berikan perhatian juga kepada PBS. Ya, kita dah setuju bahawa PBS ini haruslah ditangani dan tuan-tuan selaku pemegang kepada 4 penjaminan kualiti itu harus, ya, tuan-tuan kuasai. Selain daripada memberikan tumpuan kepada PLC dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati dan saya kasih sekalian, sekarang ni tuan-tuan dan puan, penggunaan media sosial pun sangat, kita tak boleh, kalau ada tular ada jadi itu, kita kena cepat untuk memberikan laporan 137. Ya, kena cepat. Dan kalau boleh tuan-tuan dan puan, elaklah yang tular. Ya. Jadi perkara ni kena pandailah tuan-tuan puan, bagaimana tuan-tuan berhadapan dengan masyarakat. Menggunakan bahasa yang sesuai. Tuan-tuan dan puan, kalau kita ajar kepada guru-guru kita, jangan menggunakan WhatsApp itu. WhatsApp ni dia tak ada nada tau. Dia tak ada emosi. Ya. Pergi jauh. Katalah dalam teks tu, pergi jauh. Kalau dia tak ada emosi. Bagi orang yang membaca dalam nada yang, oh ini halau aku ini dia sudah menjadi menyemarakkan kesejahteraan, ya, dalam konteks sekolah. Jadi tuan-tuan puan tolong pantau, ya, penggunaan media sosial ini dan elakkan daripada penggunaan sosial yang boleh mencerminkan imej yang kurang baik kepada warga pendidikan. Dan please jangan ada respon banyak yang kita lakukan terpaksa tuan-tuan puan apabila guru-guru ditempatkan di PPD. Respon. Kita ada guru yang respon yang akibat daripada kematian 15 orang pelajar UPSI. Ya, dia respon kata ini salah UPSI lah. Guru kita. Rupa-rupanya guru-guru kita ni yang macam ni, dia tak makan ubat. Tadi tuan-tuan puan tengok warga tuan-tuan puan yang mana tak makan ubat, suruh makan ubat. Tuan-tuan puan yang dah makan ubat, terus makan ubat. Ni ingat tu. Jangan
Dia tak makan ubat. Bila tak makan ubat, dia akan ganggu orang lain. Terutama kalau ubat yang berkaitan dengan psikiatrik dan sebagainya. Yang ini sangat penting. Daripada kita ada berikan komen-komen yang negatif yang berkaitan dengan dia. 3R. Ya? Macam saya 13 hari lagi menjadi penjawat. Lepas saya nak komen, saya tak heran sangat. Tapi sekarang, tapi kita boleh janganlah. Sebab selamanya kita jadi guru, kita selama-lamanya menjadi guru. Jadi kita harus paparkan imej yang baik. Menunjukkan ciri-ciri yang menggambarkan kita nampak penggunaan bahasa yang sesuai, penggunaan lenggok muka, memek muka kita untuk sentiasa menggambarkan kita ni seorang guru sebagai model. Tuan-tuan dan puan, pengetua guru besar adalah model kepada pendidikan. Tadi laksanakan walaupun tuan-tuan dan puan sudah bersara, akan bersara yang akan meneruskan tugas tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan, kita di Negeri Perak ni kita ada reformasi kecemerlangan. Reformasi kecemerlangan. Bukan reformasi politik. Reformasi kecemerlangan pendidikan. Dalam reformasi kecemerlangan pendidikan ni kita letakkan 3 asas yang penting. Iaitu kepimpinan yang mempunyai nilai, yang kedua tata kelola yang baik, yang ketiga etika kuasa. Saya nak tekankan kepada etika kuasa tuan-tuan. Apatah lagi tuan-tuan dan puan ni berada sebagai satu ketua jabatan. Sebab etika kuasa kita ni kita tak boleh meletakkan etika kuasa kita iaitu hukuman itu sebagai agenda utama. Kita mesti ada sebelumnya harus direntitkan dengan bermula dengan etika kuasa dengan educate. Kita mesti didik. Kita mesti memberikan bimbingan. Contohnya setiap minggu. Setiap minggu kita buat contact time. Katalah hari Rabu kita buat contact time. Contact time mesti hari Rabu belah petang. Tak panjang 1 jam ataupun 45 minit. Lepas sembahyang Zuhur terus kita buat contact time. Jadi bila tuan-tuan dan puan, etikanya kita didik supaya elemen we deliver itu disampaikan oleh tuan-tuan dan puan. Jangan pula contact time itu pula tuan-tuan dan puan, okey hari ini guru besar tak ada perjumpaan dengan pengarah di PPD. Jadi kita batalkanlah contact time. Jangan tuan-tuan dan puan, contact time itu ialah dasar tuan-tuan dan puan. Jadi maknanya berilah kepercayaan kepada pelongkanan dan inilah masa tuan-tuan dan puan untuk groom leaders supaya dia menyampaikan maklumat tetapi maklumat itu daripada tuan-tuan dan puan. Dan dia pun tidak memberikan ketidakselesaan ataupun ketidakselesaan kerana dah janji dah. Dah tahu orang SK Kampung Lala contact time hari Rabu belah petang 1:30. Kalau ada suami dia ataupun isteri dia warga di situ, maknanya hari itu tak boleh ganggu. Maknanya kena hari lain lah. Maknanya hari itu peluang kepada sekolah berkenaan nak hantar anak ke beritahu ni lambat balik ke sebab dah tahu orang pengasuh ke apa dia tahu hari Rabu tu. Tapi kalau perempuan buat penin, kalau pengetua tak ada, guru besar tak ada hari Rabu, tukar kepada hari Khamis. Kan susah jadi perak-peranda, orang marah. Tuan-tuan dan puan murid guru-guru marah. Sebab dia kena janji dengan pengasuh. Dah lah hari Rabu tak jadi. Hari Khamis pula kena janji tambah duit ke untuk dia berikan kepada pengasuh. Dan suami dia pula hari Khamis pun memang kalau dia pun guru. Khamis ada contact time di sekolah. Jadi kan jadi susah tuan-tuan dan puan. Jadi ini antara perkara-perkara yang tuan-tuan dan puan is very small matter, dia akan jadi big matter kepada tuan-tuan dan puan. Yang ini dari segi pengurusan dia kena harus staggered dan ada konsensus kementuan dipahami dalam konteks pengurusan tuan-tuan dan puan. Jadi ini etika kuasa, pendidikan itu harus dimulakan oleh kita. Kemudian dalam sikit daripada educated ataupun educative ini ialah preventif. Preventif ni tuan-tuan sangat penting. Preventif. Katalah tuan-tuan situasinya sekolah ni nampaknya budak-budak selalu datang lambat. Jadi bagaimana tuan-tuan nak prevent?
Bagaimana tuan-tuan nak cegah supaya ianya dapat dikurangkan. Elemen preventif ini perlu dilihat dalam bentuk perancangan. Yang ketiga tuan-tuan dan puan ialah bersifat korektif. Korektif ni tolong jaga-jaga. Banyak isu yang berkaitan dengan komunikasi yang berkaitan dengan korektif. Contohnya tuan-tuan dan puan, seorang guru datang lambat masuk. Masa itu perhimpunan. Jadi tuan-tuan dan puan tengah berucap ni, dah tengah marah ni. Ni kamu ni kena datang lambat. Dia pun tuan-tuan tak tahu masalah ni. Saya pecah ke? Ataupun tuan-tuan dah tahu, inilah 3 kali, setiap kali hari Isnin, tuan-tuan dan puan, dia ni memang datang lambat je. Jadi banyak isu yang berkaitan dengan menyebabkan pengurusan kesejahteraan ini tidak berjalan dengan baik. Apabila melibatkan maruah. Adalah baik tuan nampak tuan puan, panggil dia tuan puan. Masuk dalam bilik tuan puan, kalau dia berlainan gender, panggil seorang saksi. Tuan dan puan ada buku log masing-masing. Catatkan apakah yang berlaku. Jadi tuan-tuan puan boleh merujuk kepada garis panduan SPI 1998 bagaimana menangani pegawai yang bermasalah ataupun pegawai yang berprestasi rendah. Ini 2 perkara ni memang ada dalam garis panduan. Ikut garis panduan tersebut, untuk tuan-tuan puan bantu bagaimana tuan menguruskan kumpulan yang disebut sebagai kumpulan legat yang ada di sekolah. Kumpulan legat ni tuan-tuan puan kalau banyak di sekolah, tuan-tuan puan akan berhadapan dengan keadaan yang sebab tuan-tuan puan tak boleh biar. Sebab tuan-tuan puan ketua jabatan. Ya, tapi kalau ketua jabatan pun menyelak sekali. Kan? Menyelak ni mana dia pun kaki apa? Kaki apa? Tak datang ni kita panggil apa? Mengelat juga. Puan kalau mengelat sepandai-pandai tuan melompat, akhirnya jatuh ke tanah. Ya. Tapi saya yakin tuan-puan ni merupakan orang-orang yang pemimpin yang sangat dedikasi. Perkara yang mengelat ni memang tak adalah dalam kamus ketua besar di daerah Hulu Perak. Kalau ada seorang pun yang lain akan jaga. Kau malulah besar Hulu Perak ni kalau buat perangai macam ni. Macam itulah. Kan? Selalunya macam itulah. Kita ni akan jaga masing-masing. Itu baru nama solidarity. Nampak je kawan kita terpensung aja, kita pun dengan cara yang sesuai lah. Ada orang tu boleh tegur. Kalau ni tak boleh tegur. Ada orang ini je boleh tegur. Jadi gunakanlah kebijaksanaan masing-masing dalam mengikut konteks. Ini penting tuan-tuan. Sebab ada perkara yang berkaitan dengan komunikasi tidak berkesan menyebabkan organisasi porak-poranda. Nak banner tuan-tuan, macam membina, kalau nak membina ni bukan mudah tuan-tuan. Tapi nak runtuhkan satu organisasi itu sangat mudah. Nak banner tuan-tuan, berhabis duit tuan-tuan. Pergilah buat program-program itulah, program inilah, potluck lah, pergi berkemah lah, buat team building lah. Banyak duit dibelanjakan. Itu nak membina. Nak runtuh tuan-tuan senang je. Buat pasal dengan seorang ke 2 orang menyebabkan kepercayaan kepada masyarakat dan kita akan terpaling. Jadi ini adalah penting tuan-tuan, dan akhirnya barulah kita gunakan elemen yang disebut sebagai elemen punitive. Punitive ni kita ada lembaga tertentu. Lembaga tertentu ini digunakan sebagai elemen yang penting. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ini tuan-tuan dan puan, dalam dunia hari ini kita menekankan tentang tagline kita iaitu pantas, tangkas dan dinamik. Kenapa perlu kita pantas? Sebab dunia hari ini pantas. Kenapa kita perlu tangkas? Kerana kita mahu tindakan kita itu dilihat sebagai relevannya kita sebagai pendiam awam memberikan keyakinan kepada masyarakat. Bagaimana kita nak gambarkan pantas tangkas itu dikukuhkan lagi dengan dinamiknya kita sebagai sebuah organisasi. PPD-nya memberikan sokongan, guru besar dia mempunyai pasukan yang mantap,
Persatuan Guru Besar, Persatuan MPSM membantu bagaimana kita nak membina kecemerlangan. Setiap orang memberikan sumbangan idea. Inilah yang dikatakan sebagai dinamiknya sebagai satu kumpulan. Dan hari ini tuan-tuan dan puan, kita tambah lagi hashtag winning mentality kita itu, iaitu kita mahu facilitate. Dalam formasi ni, dalam formasi pendidikan ni, kita mahu facilitate. Facilitate ni maknanya memudah. Kita ni sebagai pengetua guru besar perlu memudahkan. Pengarah pun perlu memudahkan. Bukan perlu menyusahkan. Memudahkan. Memudahkan saja. Hari ini kita perlu accommodate. Tunjuk jalan. Navigasi. Bagaimana cara? Bacakan garis panduan. Ini rupanya. Ini cara dia. Nak bina bangunan tambahan di sekolah, kena ni cara dia. Mula-mula hantar borang ke PPD. Kemudian ada proses-proses dia. Yang ini disebut sebagai accommodate. Accommodate pun tak cukup tuan-tuan dalam dunia hari ini. Dia perlu accelerate. Accelerate ni maknanya dipercepatkan. Jadi ini antara perkara yang menjadi dasar kepada reformasi pendidikan ini. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam Malaysia Madani ni tuan-puan, kita sekarang ni tuan-tuan puan mempunyai tanggungjawab untuk membina negara. Membina negara dan membina generasi. Kita diberi tanggungjawab untuk membina negara, membina generasi. Bukan senang tuan-tuan puan. Kalau generasi itu jatuh atau generasi itu kurang baik, maka dia memberikan kesan pada masa yang akan datang. Generasi ini tuan-tuan puan, dia diberi tanggungjawab untuk menyuburkan elemen hormat, menyuburkan keyakinan dan ihsan dalam konteks kita kepada murid-murid kita dengan pendidikan manusiawi itu sebagai pendekatan untuk kita meletakkan adab, akhlak dan integriti kepada murid-murid kita. Jadi tuan-tuan dan puan, peranan kita adalah sangat penting. Saya mohon kepada kerjasama tuan-tuan dan puan, sebab hari ini tuan-tuan dan puan, kita punya pendidikan ialah bersifat adaptif. Dia bukan bersifat reflektif. Hari ini adalah berbeza dengan hari yang akan berlaku besok. Besok tak tahu lagi apa benda yang akan berlaku. Tapi kalau sekolah itu mempunyai pengoperasian yang tata kelola yang baik, mantap, ya, maka saya yakin bagaimana dia nak adaptif dengan masyarakat itu dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi kenapa sifat adaptif? Kerana kita mahu murid kita ini bukan hanya celik teknologi tapi celik nilai. Kita juga mahu supaya murid bukan hanya bijak dalam peperiksaan tapi bijak menilai kehidupan, tapi kita juga bukan hanya tahu tapi mahu bertindak dalam proses. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya hormati dan saya sekalian, saya mohon untuk tuan-tuan dan puan bergerak bersama-sama dan saya passing baton saya ini kepada semua timbalan yang ada. Tak lama lagi akan ada PPD, ya, tak lama lagi akan ada PPD. Jadi dengan PPD, timbalan PPD, tuan-tuan dan puan selaku pengetua dan guru besar, marilah, ya, saya passing the baton kepada tuan-tuan dan puan untuk terus membangunkan potensi setiap daripada seorang anak didik. Dan jangan lupa tuan-tuan dan puan, menyelami denyut nadi dan degup jantung mereka. Apa maksud menyelami degup jantung? Kita tuan-tuan dan puan dengan murid, tuan-tuan tepuk bahu dia, dia punya seronok ingat sampai tua tuan-tuan. Tapi kalau tuan tampar dia, dia pun ingat sampai tua. Kalau tuan-tuan dan puan belanja dia, nasi lemak je. Tuan-tuan ambil nasi lemak, berhenti sekejap di kedai. Okey, tuan-tuan tengok budak ni memang selalu tak makan. Tuan-tuan bagi pada murid tuan-tuan, dia akan ingat sampai begini. Saya tuan-tuan sama jadi pengetua, saya jumpa semua murid. Tapi dalam kelompok-kelompok murid, beri nasihat. Kadang-kadang saya makan dengan murid-murid. Murid bercerita kepada ibu bapa. Ni pengetua ni, macam ni. Bukan kita yang bercerita, yang kita tunjukkan apa yang kita buat. Tapi murid-murid yang cerita tentang perkara-perkara yang baik yang kita lakukan. Yang ini penting kepada image tuan-tuan. Itu yang dimasukkan sebagai menyelami denyut nadi dan degup jantung. Seterusnya, akhirnya tuan-tuan dan puan, saya nak doakan kepada tuan-tuan dan puan
Selain daripada doa daripada tuan-tuan dan puan kepada saya juga mendoakan kepada tuan-tuan dan puan tuan-tuan semua sentiasa dalam rahmatnya, diberikan kesihatan yang baik dan dimudahkan urusan dalam tuan menjalankan tugas. Ingat, kita sebagai satu kumpulan besar bertanggungjawab untuk memajukan kecemerlangan pendidikan dan tidak ada tuan-tuan dan puan yang tidak penting dalam konteks pendidikan. Semua tuan-tuan dan puan yang ada di sini merupakan pemimpin dan penggerak yang memastikan bahawa kita dipercayai, kita masih relevan dan kita dirahmati. Jadi saya ucapkan selamat berjaya kepada tuan-tuan dan puan dan saya passing baton saya ini kepada tuan-tuan dan puan untuk meneruskan kelangsungan dan semoga tuan-tuan juga dapat melaksanakan tugas dengan lancar dengan baik. Akhir kata, pantun daripada saya. Rimba belum berlagu tenang, Sik Temenggur berkilau seri, PPD Hulu Perak memimpin cemerlang, hala tuju jelas budaya bestari. Fajar di Lenggong menyising terang, Tasik Raban memantul seri. Program terancang mengangkat gemilang, impak meluas jadi rujukan negeri. Melur hutan mewangi seri, Bayu Titi Wangsa lembut berbahasa. Terima kasih PPD Hulu Perak yang dihargai dan disanjungi. Budi dan bakti kekal berjasa. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Tuan Safwan bin Haji Ramai atas ucapan sebentar itu tadi. Moga apa yang disampaikan menjadi pedoman dan amalan agar kita menjadi warga pendidikan yang bersahsiah, berkualiti dan berintegriti dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang dipikul. Hadirin dan hadirat sekalian, majlis kita pada petang ini diteruskan dengan penyampaian penghargaan kepada warga pendidikan daerah Hulu Perak atas sumbangan kejayaan yang telah dicapai. Semoga khidmat bakti dan pencapaian cemerlang ini dapat diteruskan. Dan untuk itu, majlis dengan segala hormatnya sekali lagi menjemput Yang Berusaha Tuan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perak dengan diiringi oleh Encik Nasaruddin bin Zakaria untuk bersama-sama di atas pentas bagi menyampaikan sijil penghargaan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Turut dijemput bersama-sama dengan timbalan-timbalan dan juga pengurusi MPSM daerah Hulu Perak. Dengan ini, majlis dimulakan dengan penerima pertama yang mencatatkan kejayaan di peringkat antarabangsa dalam penilaian Aspiring Lenggong UNESCO Global Geopark. Dijemput SK Rabat. Seterusnya, sekolah ini telah menganjurkan program perjalanan ke rumah terakhirku, kursus jenazah dan kuis, peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Dan juga telah mencatatkan tempat kedua dalam pertandingan video sekolah 2025 di bawah program Young Reporters for Environment YRE Malaysia peringkat antarabangsa. Dijemput SK Kuala Luar. Penerima seterusnya, kejayaan di peringkat antarabangsa dan juga kebangsaan dalam Malaysia National Band Competition, Malaysia World Band Competition 2025 bagi kategori Marching Parade, Johan Division 1, Johan Keseluruhan Sekolah Rendah, Johan Keseluruhan Antarabangsa dan bagi kategori Marching Field Show,
Johan Division 1, Color Guard terbaik, Naib Johan keseluruhan, Drumline Battles, dijemput SK Sri Adhika Raja. Untuk makluman semua juga, SK Sri Adhika Raja juga adalah merupakan finalis bagi Experience AI Challenge Penang Science Cluster peringkat kebangsaan yang diwakili oleh kumpulan The AI Avengers. Seterusnya, individu ini merangkul anugerah emas pembentangan ke arah pembudayaan STEM di sekolah bertajuk mengangkat potensi anak pribumi melalui STEM perjalanan SKRPS Banun K9 bersama rakan strategik dalam kolokium kebangsaan, kepimpinan instruksional ke-18 dan kolokium kami pemimpin pendidikan digital madani. Dijemput Encik Muhammad Zamarul bin Ahmad, Guru Besar SKRPS Banun. Tuan-tuan dan puan-puan, kejayaan seterusnya. Naib Johan, pembentangan amalan terbaik PGB Karnival Pendidikan Murid Orang Asli peringkat negeri Perak tahun 2025. Dan Johan, Tilawah Al-Quran Karnival Fitrah Murid Orang Asli KPM peringkat kebangsaan 2025. Dijemput Guru Besar Encik Muhammad Nazri bin Ishaq bagi mewakili SK RPS Dala. Hadirin dan hadirat sekalian, penerima seterusnya merangkul Johan, Nasyid Terbuka Karnival Fitrah Murid Orang Asli, KPM Peringkat Kebangsaan dan juga Johan Public Speaking Kebangsaan Karnival SMOA dan Peribumi. Untuk itu dijemput SK RPS Pos Kemah. Penerima seterusnya merangkul Johan Nasyid Terbuka Karnival Fitrah Murid Orang Asli KPM Peringkat Kebangsaan. Dijemput Sekolah Kebangsaan Basia Lama. Penerima seterusnya mendapat tempat ketiga bagi showcase KMR BPL kategori Sekolah Menengah Kebangsaan bagi Karnival TS25 Peringkat Kebangsaan. Dijemput Sekolah Menengah Kebangsaan Pengkalan Hulu. Penerima seterusnya mendapat tempat ketiga bagi pertandingan Drone Challenge Sekolah Menengah Karnival STEM Generasi Madani Peringkat Kebangsaan. Dijemput Sekolah Menengah Kebangsaan Gerik.
Penerima seterusnya mendapat tempat keempat bagi pertandingan Drone Challenge Sekolah Menengah Carnival STEM Generasi Madani peringkat kebangsaan dijemput Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Empat. Hadirin dan hadirat sekalian, sekolah ini adalah merupakan finalis bagi Experience AI Challenge Penang Science Cluster peringkat kebangsaan dengan diwakili oleh kumpulan Recycle Masters daripada SJKC Chonghua. Seterusnya, turut merupakan finalis bagi Experience AI Challenge Penang Science Cluster peringkat kebangsaan dengan diwakili oleh kumpulan 5R Eco Detect dijemput SK Lenggung. Pencapaian seterusnya mewakili Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Perak dan mendapat tempat kelima dalam bowling akrab peringkat kebangsaan anjuran KPM dijemput Encik Samsuri bin Muhammad. Hadirin hadirat yang saya muliakan, Dewa Sakti melayang kedai, hendak mencari Dewa Jaruga. Kalau ada budi yang baik, sampai ke mati, orang tak lupa. Dan majlis pada hari ini, di atas tanda penghargaan jasa dan bakti yang berusaha Tuan Safwan bin Haji Rabai yang telah mengemudi layar pendidikan negeri Perak dengan penuh warna-warna kejayaan, dan layar ini bakal dilabuhkan oleh nakhodanya pada bulan Oktober, yang lebih tepat lagi 8 Oktober 2025 ini. Dan sebagai tanda penghargaan, majlis kini mempersilakan yang berusaha Encik Mat Zamri bin Mat Isa, guru besar yang mewakili guru besar Zon Penggalan Hulu, untuk menyampaikan cenderamata. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Seterusnya, majlis menjemput Encik Mat Rodi bin Abdullah, Wakil Pengerusi Persatuan Guru Besar Malaysia Cawangan Hulu Perak, mewakili Guru Besar Daerah Hulu Perak. Dipersilakan. Seterusnya, dijemput yang berusaha Cik Satariah binti Muhammad yang di-Pertua MPSM Daerah Hulu Perak, mewakili Pengetua Hulu Perak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, sebagai tanda penghargaan daripada Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Perak, majlis kini mempersilakan yang berusaha Encik Nasaruddin bin Zakaria, mewakili Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Perak, untuk menyampaikan cenderamata kepada yang berusaha Tuan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perak.
Terima kasih diucapkan. Untuk makluman semua tuan-tuan dan puan-puan, lukisan yang dihasilkan ini adalah dihasilkan oleh karya daripada guru kita sendiri iaitu Cikgu Aiza daripada SK Raban. Terima kasih sekali lagi diucapkan di atas tanda penghargaan dan juga jasa bakti yang diberikan oleh Yang Berusaha Tuan Pengarah. Gunung Kenderung tinggi menjulang, air panas kampung kenangan. Budi sedikit takkan hilang, tetap menjadi kenang-kenangan. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada semua tetamu jemputan dan juga div-div kehormat di atas penyampaian cenderamata sebentar itu tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, sesi kita berakhir di sini. Sebarang kesilapan harap dimaafi. Segala kerjasama disanjung tinggi. Terima kasih sekalung budi. Kenangan nan indah simpanlah di hati. Semoga kita bertemu lagi. Hadirin dan hadirat sekalian, seterusnya adalah sesi bergambar kenangan bersama Tuan Pengarah, dijemput untuk tuan-tuan dan puan-puan sama-sama berdiri bagi sesi bergambar pada petang ini.